simpan duit gaya anak pun ada risiko. Percaya sih. Sekurang-kurangnya ada 3 risiko simpan duit gaya anak. Nombor 3 ya, mesti ambil perhatian sebab ramai yang sedar. Yang pertama, risiko terpakai duit anak untuk tujuan pribadi. Bagi sesetengah orang, perkara itu adalah perkara biasa. Duit anak dah macam dana kecemasan. Jangan macam ya. Ingat, duit anak ialah hak anak. Yang kedua, risiko tercampur duit raya mun anak kami dengan duit dimpun. Tu kami asyik nafikan dan kami pun pernah alami ataupun keluarga kami pun pernah alami. Semua duit kumpul sekaligus semasa raya. Bila nak diasingkan dalam akaun masing-masing, dah bercampur aduk. Masing-masing ngaku nyapat lebih banyak. Yang ketiga, risiko kerugian nilai sebab simpan dalam tabung. Walaupun jumlah duit dalam tabung yang bertambah, dengan adanya tabung dapat memupuk tabiat menabung pada anak-anak. Tetapi, risiko duit terkesan dengan inflasi dan semakin hilang nilai amatlah tinggi. Duit lebih baik disimpan dalam mana-mana akaun yang beri pulangan dividen seperti tabung haji ataupun ASB. Malah, lebih bagus mun ditukar kepada aset yang bernilai tinggi seperti emas untuk simpanan jangka masa panjang. Natijahnya, untuk mengurangkan risiko simpan duit raya anak tu, bukalah akaun emas gap junior untuk anak, simpan duit raya dengan menabung emas dari usia yang muda. Nilai duit yang kini tu lebih bertahan bila jadi emas dan akaun gap tu sangatlah mudah. Boleh simpan serendah RM100. Perempuan yang nak mula menabung emas untuk anak-anak melalui akaun emas gap junior Public Gold, perempuan boleh follow kami, lepas chat kami di inbox ataupun boleh isikan detail di back bio di bawah tu. InsyaAllah kami akan kontak perempuan secepat yang mungkin.